Macam saya kata, sejak bila agama mengajar minta maaf pakai phone? Kan? Kalau you buat kesalahan yang macam sangat besar dan random and it's so difficult to reach and everyone and each of Malaysian, macam ni you obviously menyakiti saya. Okay. So Dan go to directly. walaupun orang kata, oh tu bukan Listrati yang cuba nak yang backup dia, tapi dia sendiri dah mengaku, Listrati yang tu lah. Yang dia adore. Kalau adore takkanlah you sebegitu sekali kacip, kena talak, muka empuk, takkan orang lain. Jadi bila you letak kacip, orang kata, oh dia mata kedarah, itu letak saya kat mana? Tu saya sakit kat situ. Dan memang saya ada termenung, memang saya ada menangis, saya ada menangis dalam solat. Kejap lagi saya gelak lelaki saya stres, tengok saya stres. Anak perempuan saya menangis stres, tengok saya stres. Anak lelaki saya stres sampai muntah, sampai pingsan. Dia affect life. Jangan ingat saya berbuli is nothing. Dia dan nak jumpa saya dalam secara tertutup. So, bila kita punya feedback, nak minta maaf boleh, tapi ikut term saya. Kau dah flash nama aku, dah terlalu. Secara terbuka, sebelum saya buat PC was 1.3 million 300,000. Jangan cakap saya buat PC baru orang tahu benda ni. Saya buat PC to address the issue because saya pemain industri kreatif and my stand. Okay. Dan memang orang patut tahu that apa kena dengan adab ni. Hashtag jaga adab lah. Okay. So bila dia hubungi saya, of course, okay, you pun tak bagi your parents jumpa saya kan. Saya nak jumpa your parents pun tak boleh kan. Okay, tak apa. You nak bertanggungjawab, okay, good. Semua lah datang. Kata dekat kampung, okay, kita tunggu bagi peluang. Macam ni you boleh cakap dah selesai? Itulah saya cakap, siapa aja minta maaf pakai phone. You minta maaf, you kena datang minta maaf dekat batang tubuh. Itu pun kalau saya maafkan, saya pun nak kena nilai ikhlas ke tidak, tulus ke tidak. Kalau nak cerita pasal saman, itu another topik. Tapi macam saya cakap, berapa worth value saman untuk saya kenakan supaya saya berpuas hati? Takkanlah nilai kita 200,000, takkan nilai kita 500,000, takkan nilai kita 1 juta, takkan nilai kita 10 juta. Kita ni Allah Ta'ala yang bagi bakat. Aku dah rosak nama baik bakat aku ni. Allah punya ni. Kalau nak minta maaf, kena cakap betul-betul. Kenalah ikhlas. Belum apa-apa dia dah kata selesai dah. Kenapa? Dah bagus sangat saya kata, boleh jumpa? Jom jumpa. Sebelum puasa pun boleh. Oh, dekat kampung. Bila nak jumpa? Bulan puasa. Okey, kita tunggu. Sekarang baru 10 puasa. Ada lagi 20 puasa. Dah balik KL ke tidak? Kan? Sebab tu saya kata, dia nak minta maaf dan kita dah bagi feedback. Kenapa dia tak cakap kita dah bagi feedback? Saya Kak Ellie dah bagi feedback untuk dia minta maaf. Kenapa dia tak cakap? Dia diamkan. Adakah dia nak mengandaikan seperti mana dia kata dah selesai?